Pernah tak korang tengok madu yang berkristal macam ni? Kadang tu mengeras dah macam gula pasir dah. Kira madu macam ni confirm lah tak asli kan? Sabar, biar saya jelaskan. Secara umumnya, madu mengandungi dua jenis gula semula jadi, iaitu monosakarida ataupun gula ringkas yang terdiri daripada gula glukosa dan gula fruktosa. Boleh dikatakan madu yang berkristal ini adalah disebabkan gula semula jadi ataupun gula ringkas yang tidak dapat larut di dalam madu lebah tersebut. Sebagai contoh, gula fruktosa lebih cenderung untuk kekal larut di dalam madu berbanding gula glukosa yang mempunyai kadar larutan yang sangat rendah. So, risiko untuk menjadi madu lebah tu berkristal agak tinggi jika glukosa melebihi dari fruktosa. Okey, gula yang saya ceritakan tadi tu adalah gula semula jadi yang ada dalam madu, bukan gula proses atau sebagainya. Selain dari faktor punca glukosa yang tinggi, zarah-zarah halus di bunga lebah yang ada dalam madu masih menggalakkan proses kristal berlaku. Boleh ke kita nak makan madu yang berkristal ni? Jawapannya boleh, tak ada masalah. Kalau nak kembalikan madu tu ke asal, just kita rendamkan sahaja botol madu lebah tersebut bersama air panas dalam beberapa minit. Kemudian madu lebah tu akan cair seperti yang asal. Okey, rumusannya, jika madu lebah yang kita beli dekat pasaran ada berlaku kristal ke apa, janganlah kita terus judge madu lebah ni tak asli ataupun rosak dan sebagainya. Sebab kualiti madu masih sama. Yang berubah hanyalah fizikal madu lebah itu sahaja.